Rahim. Guys, selamat berbuka puasa. So hari ni aku nak buka puasa dengan bakcang. Betul ke bakcang? Bakcang. Bakcang. Sebelum jadi macam ni tadi, aku rebus. Kukus. Aku kukus. Okey. Nak makan, kena buka tali dia. Pam. Okey guys, jom kita tengok macam mana rupa bakcang ni. Sebab aku pun tak pernah tengok. Okey guys, inilah rupa bakcang. Dia macam ketupat palas, tapi isi dalam dia yang aku ambil ni ayam. Cara nak makan dia macam ni tau. Korang dah buka, ambil ni, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan apa ni guys? Sedap tu. First time makan. Itu cara makan bakcang ni. Tapi nampak tak begitu sopan kan? So aku makan pakai tangan je lah. Okay, tengok dalam dia. Nampak tu. Wah. Dia ada cendawan shintake. Tu ni cendawan dia. Lepas tu dalam dia ada ayam. Lepas tu ada kacang. Lepas tu dia ada buah keras ni. Dalam tu. Okay guys, isi-isi dalam ni ayam, cendawan shintake, kacang dengan buah keras tadi. Lepas tu ada lagi lah ramuan-ramuan ni kat dalam ni. Dia bungkus dengan pulut. Lepas tu pulut tu pula dibungkus lagi dengan daun buluh ni. Daun buluh ni pula direbus selama 4 jam. Ambil. Tapi dia punya result, dia punya rasa mantap guys. Makanan ni aku kena ada ulam juga. Aku kena ada ulam dia juga. Macam biasa ni dia. Pecinta kepedasan. Dia ada letak telur asin guys. Ni telur asin. Tapi kuningnya je. Yang putihnya tak ada. So okay guys, makanan bakcang ni sedap. Boleh repeat order lagi. So kalau korang nak